Tapi enzim buah-buahan dia tak sama dengan probiotik tau. Sebab probiotik tu dia ada ibu dia. Dia ada jenis-jenis probiotik dia. Misalnya pada kefir ada 6 atau 7 jenis probiotik pada grain dia. Grain kefir ni kalau probiotik, okay, okay, sekarang kita tengok probiotik, kita dah pergi kat probiotik. Probiotik ni microorganisma yang baik untuk usus dan penjaga sekalian rongga-rongga pada tubuh. Jadi kalau kita kata probiotik dia ada dia punya ibunya. Kalau macam kefir dia ada ibu kefir. Ibu kefir daripada getah pokok kaktus. Kalau kombucha daripada teh hitam. Daripada teh hitam. Kalau kita buat yogurt kan. Yogurt dia memang daripada susu. Memang dia daripada susu lah. Susu tu boleh jadikan dia punya ibu dia lah. Ibu yogurt tu kan. Lepas tu kalau macam you tengok ya tempe. Sumber dia jadi tempe kan. Tempe tu daripada kacang. Kacang. Jadi bakteria baik daripada kacang. Macam tapai daripada ubi. Macam tu lah. Jadi benda ni bakteria tu datang daripada bahan itu. Kemudian kalau kita tengok lain-lain makanan berperam yang ada dekat sini yang popular tertibanya tu kan. Yang Korea-Korea tu kan. Kan? Korang makan apa? Kimchi lah, semua kan? Tiba-tiba semua. Kalau dulu saya pergi Korea kan, tengok orang Korea ni kan, memanglah rambut dia tebal-tebal. Dia orang memang makan kimchi tau. Nasi goreng dari kimchi tiap-tiap hari. Ada kimchi tu tiap hari. Dia orang kata tiap-tiap hari kita makan kimchi je kat kan. Lepas tu jadi sebab tu kita tengok dia macam dia sihat kerana dia punya pemakanan tu. Orang kita ni, kita ada lagi banyak. Kita boleh ada tempe lah, tapai lah, tempoyak lah bukan. Tapi kita selalu merendahkan kita ni. Dia sangat bangga dengan kimchi dia. Ini kita tempoyak, lauk tempoyak. Kenapa lauk tempoyak lah best? Kasih lah Mak Saleh ke Cina ke kasih makan tu. Kita kena bangga lah dengan kita punya sebab probiotik kita yang tu bagus.